Di Mersing, Johor, ada sebuah pulau kecil yang penuh misteri. Orang kata kat sinilah wujud pinggan mangkuk gaib untuk dipinjam. Pulau ini dinamakan Pulau Batu Cawan sebab bentuknya dari jauh menyerupai sebuah cawan. Ia terletak kira-kira 500 meter dari pantai Mersing. Pulau ini kecil, berbatu, berkarang dan tidak berpenghuni, tapi tetap jadi lokasi kegemaran kaki pancing. Legenda, orang lama percaya dalam pulau ini ada gua makhluk halus. Kalau penduduk kampung nak buat kenduri, mereka akan pinjam pinggan mangkuk dari gua ini. Tapi ada syarat, apa pun jadi, pecah atau rosak, kuantiti mesti dipulangkan sama. Sampai satu masa, ada manusia yang tak jujur, barang tak dipulangkan dengan betul. Sejak itu, gua gaib dikatakan tertutup selama-lamanya. Dan Pulau Batu Cawan terus kekal sebagai pulau misteri yang diselubungi cerita mistik. Fakta atau mitos, hanya orang lama Mersing yang masih simpan rahsianya. Disclaimer guys, kisah Pulau Batu Cawan ini adalah sebahagian daripada cerita rakyat dan legenda tempatan masyarakat Mersing. Ia bukan sejarah rasmi, tapi warisan lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi guys.